Kini, kita semua tahu bahawa Kim gemar membuat kemunculan yang hebat, tetapi apabila ia berkaitan dengan perjalanannya, ia seperti menonton filem pengintipan penuh dengan liku-liku yang akan membuat James Bond mati dengan iri hati. Dari kereta api berperisai hingga penerbangan yang misterius, kaedah pergerakan Kim sememangnya legenda. Tetapi apakah sebenarnya kebenaran di sebalik perjalanan rahsia ini? Jawapannya ialah kita tidak dapat mengetahui dengan pasti. Ya, pemimpin tertinggi itu tidak tiba di lapangan terbang seperti kita semua. Entah bagaimana, Kim seolah-olah muncul di mana-mana sahaja tanpa sesiapa dapat menjelaskan bagaimana dia sampai ke sana. Gila, bukan? Nah, ini hanyalah sebahagian daripada corak misteri perjalanannya, bermula dengan pengembaraan udaranya. Perjalanan udara Kim Jong-un adalah gabungan menarik antara kemewahan, kerahsiaan dan keselamatan yang sempurna. Di tengah-tengah pengembaraan udaranya ialah Ilyushin Il-62M, sebuah jet era Soviet yang telah diubah menjadi kubu terbang sebenar. Pesawat ini dinamakan Chami-1, merujuk kepada burung kebangsaan Korea Utara. Helang adalah simbol kuasa dan kemewahan. Ilyushin Il-62M yang direka pada asalnya pada tahun 1960-an pernah dianggap sebagai pesawat jet terbesar di dunia. Dengan panjang lebih daripada 50 meter, ia mampu membawa hampir 200 penumpang dalam konfigurasi asalnya. Walau bagaimanapun, versi yang digunakan oleh Kim Jong-un jauh dari sekadar pesawat komersial biasa. Bahagian dalamannya telah diubah sepenuhnya untuk memenuhi piawaian ketat pemimpin tertinggi. Kerusi kulit putih yang sangat selesa, meja jacaranda yang berkilat dan asbak kristal menghiasi kabin mencipta suasana kemewahan yang tiada tandingannya. Selain itu, jet ini dilengkapi dengan sistem hiburan terkini, memastikan Kim Jong-un melakukan perjalanan dengan segala keselesaan dan gaya yang dia layak. Walau bagaimanapun, kemewahan hanyalah salah satu elemen yang mencirikan perjalanan udara Kim Jong-un. Keselamatan pula adalah keutamaan mutlak dan Ilyushin Il-62M dilengkapi dengan pelbagai ciri canggih untuk melindungi pemimpin tersebut. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem langkah balas elektronik yang mampu menetralkan ancaman yang mungkin berlaku. Peranti ini boleh mengganggu radar dan komunikasi musuh, menyukarkan lokasi atau serangan ke atas pesawat. Selain itu, semasa berlepas, Kim Jong-un biasanya ditemani oleh pengiring pesawat pejuang. Pesawat ini menyediakan lapisan keselamatan tambahan bersedia untuk bertindak balas terhadap sebarang risiko yang timbul semasa penerbangan. Tabiat perjalanan Kim Jong-un diselubungi misteri seperti pemimpin itu sendiri. Dia hampir tidak pernah mendedahkan rancangan perjalanannya terlebih dahulu dan pergerakannya dijaga dengan teliti. Strategi kerahsiaan ini adalah sengaja bertujuan untuk memastikan musuh sentiasa berwaspada dan mengekalkan faktor kejutan. Apabila Kim Jong-un memutuskan untuk menaiki pesawat, biasanya ia adalah untuk melaksanakan misi diplomatik yang berprofil tinggi. Satu contoh yang ketara berlaku pada tahun 2018 apabila dia melakukan perjalanan antarabangsa pertamanya dengan pesawat sejak memegang kuasa pada tahun 2011. Destinasinya adalah China, di mana dia bertemu dengan Presiden Xi Jinping dalam satu momen bersejarah bagi diplomasi Korea Utara. Pilihan untuk Ilyushin Il-62M pada masa itu adalah kedua-duanya fungsional dan simbolik. Dengan jarak kira-kira 10,000 kilometer, jet ini mampu mencapai destinasi seperti Singapura dan Beijing tanpa perlu mengisi bahan bakar. Autonomi ini adalah penting untuk memastikan kerahsiaan dan keselamatan perjalanan Kim Jong-un. Walau bagaimanapun, usia pesawat telah menimbulkan beberapa kebimbangan. Ilyushin Il-62M adalah model lama dan keraguan telah timbul mengenai kebolehpercayaan mekanikalnya serta kekurangan sistem komunikasi yang terkini. Walaupun begitu, pesawat ini kekal sebagai pilihan utama Kim Jong-un untuk perjalanan udaranya. Selain Ilyushin Il-62M, konvoi udara Kim Jong-un biasanya termasuk sebuah pesawat kargo. Pesawat ini bertanggungjawab untuk mengangkut barangan penting untuk perjalanan pemimpin itu, seperti limosin berperisainya. Namun, pesawat kargo tersebut mempunyai beberapa batasan. Ia tidak mempunyai autonomi yang mencukupi untuk terbang jarak jauh dengan muatan penuh dan mungkin memerlukan perhentian untuk mengisi minyak sepanjang perjalanan yang menambahkan lapisan kerumitan tambahan kepada pergerakan Kim Jong
Jong-un. Dengan cara ini, kaedah perjalanannya adalah seunik dan semisteri dirinya sendiri. Pengangkutan darat. Pergerakan darat Kim Jong-un adalah contoh kesopanan dan keselamatan. Pergerakan pemimpin Korea Utara itu dirancang dan dilaksanakan dengan teliti untuk memastikan perlindungannya dan mengekalkan aura misteri. Mari kita teroka kaedah yang diketahui dan langkah-langkah keselamatan yang melibatkan perjalanan daratnya, termasuk penggunaan kenderaan mewah, laluan yang mungkin dan protokol perlindungan. Salah satu elemen paling ikonik dalam perjalanan daratnya adalah limosin berperisai Mercedes Maybach. Kenderaan ini yang dikatakan bernilai lebih daripada $5 juta, bukan sahaja sebuah kereta mewah tetapi juga sebuah kubu di atas roda. Limosin itu dilengkapi dengan teknologi kalis peluru dan tahan letupan, direka untuk menahan serangan yang akan melumpuhkan kebanyakan kenderaan lain. Ia juga dilengkapi dengan tayar run flat yang membolehkan kereta terus bergerak walaupun tayar tersebut bocor. Kompartmen penumpang disegel secara hermetik untuk menawarkan perlindungan terhadap kemungkinan serangan kimia, memastikan Kim Jong-un tetap selamat tanpa mengira jenis ancaman. Limosin ini adalah sebahagian daripada konvoi yang lebih besar yang mengiringi pemimpin Korea Utara dalam perjalanannya. Kumpulan ini termasuk kenderaan penerokaan yang mendahului laluan, kereta pengiring yang melindungi sisi limosin, dan kenderaan lain yang mengikuti di belakang. Konvoi ini diatur dan dilaksanakan dengan teliti, dengan setiap kenderaan memainkan peranan khusus untuk memastikan keselamatan pemimpin. Kereta di hadapan bertugas mengenal pasti dan menetralkan risiko yang berpotensi, sementara kenderaan pengiring menawarkan lapisan perlindungan tambahan. Keseluruhan operasi adalah karya logistik yang hebat, direka untuk memastikan Kim Jong-un dilindungi dan pergerakannya tetap tersembunyi. Perjalanan Kim Jong-un bukan hanya tentang isu keselamatan, ia juga berfungsi untuk mempamerkan kuasa dan prestij. Semasa lawatannya ke Rusia pada tahun 2019, beliau menggunakan limosin berperisai Mercedes Maybachnya yang diangkut dalam kereta api khasnya. Ini adalah demonstrasi jelas kekayaan dan pengaruhnya, serta keupayaannya untuk beroperasi di luar sekatan antarabangsa. Berbicara tentang sekatan adalah penting untuk menekankan bahawa banyak kenderaan mewah yang digunakan oleh Kim Jong-un didakwa diseludup ke Korea Utara. Satu laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2021 mengetengahkan cubaan penghantaran kenderaan mewah bernilai lebih daripada $1 juta dari Emirat Arab Bersatu ke Ningbo, China dengan destinasi akhir ke Korea Utara. Walaupun terdapat sekatan antarabangsa, Kim Jong-un berjaya mengekalkan armada kereta mewah yang dibuat di luar negara, menambahkan lagi misteri dan intrik di sekitar pergerakannya. Perjalanannya bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Ia adalah operasi yang dirancang dengan teliti, bertujuan untuk memastikan keselamatannya dan mempamerkan kuasanya. Penggunaan limosin berperisai, kereta api rahsia dan peralatan keselamatan yang luas menunjukkan usaha yang dia dedikasikan untuk melindungi diri dan memelihara imejnya sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara. Namun, kisahnya lebih dari itu. Persiapan untuk perjalanan Kim Jong-un juga termasuk rangkaian terowongan bawah tanah dan laluan rahsia yang rumit. Dijangka bahawa terowongan-terowongan ini menghubungkan titik-titik strategik di Pyongyang dan kawasan-kawasan lain di negara itu, membolehkannya bergerak dengan pantas dan secara senyap-senyap. Laporan mencadangkan bahawa terowongan dilengkapi dengan sistem komunikasi canggih dan protokol keselamatan yang kukuh, menjadikannya hampir mustahil untuk ditembusi. Salah satu aspek yang paling menarik dalam perjalanan Kim Jong-un adalah langkah berjaga-jaga yang melampau yang dia ambil untuk mengelakkan pengesanan. Dia sering menggunakan tipu muslihat dan maklumat palsu untuk mengelirukan ancaman potensial. Sebagai contoh, dia mungkin menghantar konvoi kenderaan ke destinasi tertentu sementara dia sendiri mengambil laluan yang sama sekali bertentangan. Tahap penyamaran dan kerahsiaan ini tiada tandingannya, menjadikan misteri yang menyelubungi pergerakannya semakin mendalam. Langkah keselamatan tahap tinggi. Strategi perjalanan rahsia Kim Jong-un adalah contoh yang luar biasa tentang penipuan, perlindungan dan perancangan yang teliti. Pergerakan pemimpin Korea Utara ini dikelilingi oleh aura
dalam misteri dan bukan tanpa sebab. Rejimnya menggunakan pelbagai taktik yang mengejutkan dan sangat berkesan untuk memastikan keselamatannya. Salah satu elemen yang paling menarik dalam perjalanan Kim Jong-un adalah penggunaan sasaran. Individu-individu ini bukan sahaja menyerupai dirinya secara fizikal, tetapi juga menjalani latihan intensif untuk meniru gerak-geri, corak pertuturan dan juga postur tubuhnya ketika berjalan. Proses pemilihan pelakon ganti adalah sangat teliti. Calon-calon perlu mempunyai ketinggian dan fizikal yang sama dengan Kim Jong-un. Kemudian, mereka akan menjalani analisis terperinci mengenai latar belakang mereka, termasuk siasatan mendalam tentang keluarga mereka untuk mengenal pasti potensi ancaman kepada keselamatan. Setelah dipilih, pelakon ganti ini akan menjalani latihan intensif di mana mereka belajar untuk meniru semua gerak isyarat dan pergerakan Kim Jong-un. Latihan ini begitu tepat sehingga orang yang rapat dengan pemimpin itu pun boleh tertipu. Penggunaan pelakon ganti memenuhi pelbagai tujuan. Pertama, ia menimbulkan ketidakpastian dalam kalangan pembunuh atau mata-mata berpotensi. Jika penyerang tidak dapat mengenal pasti Kim Jong-un yang mana adalah yang sebenar, peluang kejayaan mereka akan merosot dengan mendadak. Kedua, ini membolehkan Kim Jong-un yang sebenar bergerak dengan lebih bebas dan kurang terdedah kepada bahaya. Sementara seorang pelakon ganti muncul di acara awam, pemimpin sebenar mungkin sedang menuju ke lokasi lain yang sama sekali berbeza. Satu lagi strategi keselamatan dalam perjalanan Kim Jong-un melibatkan penggunaan pesawat umpan. Apabila dia melakukan perjalanan dengan pesawat, adalah biasa beberapa pesawat beroperasi serentak. Sebagai contoh, semasa lawatannya ke Singapura untuk pertemuan dengan Donald Trump, 3 pesawat berlepas dari Pyongyang. Teknik ini bertujuan untuk mengelirukan potensi ancaman. Jika musuh tidak dapat mengenal pasti di mana pesawat Kim Jong-un berada, keupayaan mereka untuk menyerangnya akan terjejas dengan serius. Pesawat hiburan ini bukan sekadar struktur kosong. Ia dilengkapi sepenuhnya dan mempunyai kaki tangan pakar untuk mengekalkan ilusi bahawa pemimpin boleh berada di mana-mana satu daripadanya. Selain itu, pesawat itu sendiri menonjol sebagai elemen yang mempesonakan. Kim Jong-un sering mengembara menggunakan Ilyushin Il-62, sebuah jet jarak jauh era Soviet yang disesuaikan khusus untuk kegunaannya. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem komunikasi canggih, interior mewah, dan langkah keselamatan yang maju. Pilihan untuk model yang lebih lama adalah disengajakan. Ia kurang berkemungkinan untuk dikesan oleh sistem pengesanan moden dan pengubah suaiannya menjadikannya sebuah kubu udara sebenar. Di darat, skema keselamatan Kim Jong-un sama mengagumkan. Pengawal pribadinya adalah sebahagian daripada Kabinet Utama Pembantu, juga dikenali sebagai Pejabat Pusat Parti Nombor SAM. Pengawal pribadi ini direkrut dari tentera rakyat Korea dan perlu memenuhi kriteria ketat seperti ketinggian dan kecergasan fizikal. Mereka menjalani latihan intensif dalam seni mempertahankan diri, menembak dan teknik mengelak. Fungsi utama mereka adalah untuk mencipta lingkaran perlindungan di sekeliling Kim Jong-un, memastikan pandangan 360 darjah yang lengkap terhadap persekitaran. Lingkaran ini dibentuk oleh pelbagai lapisan dengan pengawal peribadi ditempatkan di hadapan, di sisi dan di belakang pemimpin. Mereka bukan sekadar kekuatan kasar, mereka adalah pemerhati yang sangat berkemampuan. Pertahanan utama mereka terletak pada kemampuan untuk mengenal pasti dan menetralkan ancaman sebelum ia menjadi semakin dekat. Mereka menggunakan gabungan teknik komunikasi tradisional dan kontemporari seperti lencana khas, kata laluan lisan dan peranti radio. Walaupun mereka dilengkapi dengan senjata api, senjata terbesar mereka adalah kemahiran dalam pertarungan tangan kosong dan kebolehan untuk menilai persekitaran bagi mencari risiko yang mungkin berlaku. Selain daripada kumpulan pengawal pribadi yang rapat, pasukan keselamatan menyediakan lapisan perlindungan tambahan. Pasukan ini bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan fizikal mana-mana lokasi yang dikunjungi oleh Kim Jong-un, sama ada pejabat, kediaman atau hotel di luar negara. Mereka melaksanakan pelbagai halangan keselamatan yang boleh meliputi sehingga 0,5 kilometer di sekitar lokasi di mana pemimpin itu berada. Ini termasuklah perlindungan jalan raya, pagar dan struktur lain. Pasukan keselamatan juga menguruskan
sokongan logistik dan teknikal, termasuk saluran komunikasi yang dilindungi, keselamatan digital dan juga analisis makanan dan minuman. Satu contoh yang terkenal berlaku semasa sidang kemuncak Singapura pada tahun 2018 apabila Kim Jong-un melakukan perjalanan dengan menaiki Boeing 747 milik Air China. Untuk memastikan perlindungannya, pasukan keselamatan telah mengambil alih satu tingkat penuh di Hotel St. Regis, menjamin privasi dan keselamatan yang mutlak. Salah satu aspek yang paling ikonik dalam skema perlindungan Kim Jong-un adalah pengawal peribadi yang berlari di sebelah kenderaannya. Ejen-ejen ini pertama kali diperhatikan semasa sidang kemuncak Inter-Korea pada April 2018 dan kemudiannya di sidang kemuncak Singapura. Mereka berlari selari dengan limosin Kim Jong-un, mewujudkan halangan bergerak di sekeliling kereta. Amalan ini bukan sekadar paparan, tetapi langkah keselamatan yang dirancang dan dilaksanakan dengan teliti. Pengawal peribadi dalam tindakan mewakili barisan pertahanan pertama bersedia untuk bertindak balas dengan segera terhadap sebarang tanda bahaya. Pengorganisasian perjalanan Kim Jong-un dijalankan dengan ketenteraan yang ketat, di mana setiap butiran dirancang dengan teliti dari laluan hingga ke destinasi, termasuk masa setiap tindakan. Proses ini melibatkan pelbagai agensi kerajaan Korea Utara seperti Kementerian Keselamatan Negara dan Tentera Rakyat Korea. Keselarasan antara entiti ini sangat ketara, memastikan setiap elemen perjalanan pemimpin dijaga dengan teliti. Perjalanan rahsia dengan kereta api. Perjalanan rahsia dengan kereta api Kim Jong-un menggabungkan kemewahan, keselamatan dan strategi dengan cara yang mengagumkan. Kereta api ini dengan warna hijau zaitun dan jalur kuning yang khas bukan sekadar berfungsi sebagai pengangkutan. Ia berfungsi sebagai kubu bergerak dicipta untuk melindungi salah seorang pemimpin paling misterius di dunia. Di dalamnya, kereta api ini adalah contoh kekayaan dan kecanggihan. Kerusi kulit berwarna merah jambu disusun dalam barisan panjang, menyediakan keselesaan untuk Kim dan pasukannya. Kereta api ini dilengkapi dengan bilik mesyuarat yang mempunyai teknologi canggih, membolehkan Kim mengadakan pertemuan dan mengekalkan hubungan berterusan dengan pemerintahannya. Bilik-bilik dirancang untuk memberikan keselesaan maksimum, memastikan Kim dapat berehat dan memulihkan tenaga semasa perjalanan panjangnya. Kemewahan juga terpancar di gerabak restoran, di mana penumpang mempunyai akses ke menu yang setanding dengan restoran terbaik. Hidangan seperti udang kara segar, barbeku khinzir dan wain Perancis berkualiti tinggi adalah antara pilihan yang tersedia. Wanita muda yang digelar konduktor menyediakan hiburan dengan persembahan muzik, mencipta suasana yang unik dan tidak dapat dilupakan. Konstantin Pulikovsky, seorang pegawai Rusia yang menemani Kim Jong-il dalam satu perjalanan pada tahun 2001, menggambarkan dalam bukunya Orient Express bahawa adalah mungkin untuk memesan sebarang hidangan daripada masakan Rusia, China, Korea, Jepun dan Perancis. Keselamatan adalah keutamaan mutlak semasa perjalanan Kim Jong-un. Kereta api yang dikenali sebagai kubah bergerak mempunyai tingkap kalis peluru serta dinding dan lantai yang diperkuat direka untuk menahan letupan. Menurut Kementerian Penyatuan Korea Selatan, kereta api itu juga dilengkapi dengan senjata ofensif dan sebuah helikopter untuk pemindahan dalam situasi kecemasan. Untuk meningkatkan perlindungan, Pyongyang meminta penempatan pengawal di sepanjang landasan kereta api seperti yang berlaku semasa lawatan Kim ke Hanoi. Pergerakan kereta api itu dirahsiakan sepenuhnya. Dia bergerak pada waktu malam untuk mengelakkan pengesanan dan jadualnya tidak pernah diumumkan secara terbuka. Kereta api itu ditemani oleh gerabak kedua yang membawa pasukan keselamatan dan peralatan. Kereta api tambahan ini bergerak beberapa kilometer di hadapan untuk memeriksa laluan dan memastikan ia selamat. Keseluruhan operasi adalah satu pencapaian logistik direka untuk memastikan Kim Jong-un dilindungi dan pergerakannya tersembunyi. Disebabkan berat perisai berat dan peralatan, kereta api itu bergerak pada kelajuan berhati-hati 55 km sejam. Ia perlu mengangkut 90 gerabak yang dilengkapi perisai sepenuhnya serta semua barang yang disimpan di dalamnya.
Kaedah pengangkutan yang sangat perlahan ini menyebabkan perjalanan Kim ke Vietnam untuk bertemu dengan Presiden Amerika Syarikat pada masa itu, Donald Trump, mengambil masa 65 jam. Walau bagaimanapun, kereta api itu menawarkan kelebihan yang ketara berbanding kapal terbang, terutamanya kerana memberikan fleksibiliti yang lebih besar dalam situasi yang tidak dijangka, seperti serangan. Jika kapal terbang yang membawa Kim diserang, peluang untuk bertahan akan berkurangan secara drastik. Meramal laluan kereta api Kim Jong-un adalah satu tugas yang kompleks yang menambahkan elemen keselamatan tambahan kepada perjalanannya. Perjalanan kereta api pemimpin Korea Utara ini bukan sekadar mengenai kemewahan. Ia adalah di atas segalanya strategik. Selepas berlepas dari Pyongyang, ibu kota Korea Utara, kereta api Kim dilaporkan telah dilihat di Ussurisk, sebuah bandar Rusia yang terletak di utara Vladivostok. Dari situ, dia dikatakan telah menukar lokomotif dan meneruskan perjalanan melalui landasan kereta api Trans-Siberia ke arah Khabarovsk atau mungkin Komsomolsk di Amur. Perjalanan sejauh 608 km antara Pyongyang dan Vladivostok mengambil masa kira-kira 20 jam. Sejak memegang kuasa pada tahun 2011, Kim Jong-un telah melakukan 7 perjalanan antarabangsa melintasi sempadan ke Korea Selatan dalam 2 kesempatan menggunakan kereta apinya untuk kebanyakan perjalanan peringkat tinggi ini. Dari lawatannya ke Beijing pada 2018 sehingga pertemuan di Hanoi pada 2019 dengan bekas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump, kereta api telah menjadi pengangkutan pilihannya. Walaupun Kim Jong-un tidak menunjukkan ketakutan untuk terbang seperti yang dibuktikan oleh 7 perjalanan antarabangsa sebelumnya, dia sering memilih kereta api kerana kelebihan strategiknya. Pesawat peribadinya Chamai 1 yang dinamakan sempena burung kebangsaan Korea Utara adalah sebuah Ilyushin 62 yang dihasilkan di Rusia semasa Perang Dingin. Pakar mempersoalkan kebolehpercayaan pesawat itu kerana usia yang lanjut dan kemungkinan kekurangan dalam penyelenggaraan. Pada 2018, semasa perjalanannya ke Singapura untuk pertemuan dengan Presiden Trump, Kim menggunakan sebuah Boeing 747 milik Air China yang disediakan oleh Beijing. Pesawat itu berlepas dengan nombor penerbangan biasa tetapi menukar tanda panggilannya semasa dalam perjalanan. Manuver ini, menurut penganalisis, telah dirancang untuk mengurangkan kebimbangan keselamatan Kim dan memastikan China tidak dikecualikan daripada rundingan. Walaupun terdapat saat diplomatik yang jarang berlaku, perbincangan antara Kim dan Trump tidak maju pada tahun 2019. Namun, penggunaan gabungan kereta api dan pesawat sebagai strategi menunjukkan usaha Kim Jong-un untuk memastikan perlindungannya dan mengekalkan kerahsiaan semasa perjalanannya. Yat dan bot misteri eksplorasi kami ke alam semesta tersembunyi yat mewah Kim Jong-un bermula di Wonsan, sebuah bandar pantai yang berfungsi sebagai tempat perlindungan eksklusif untuk keluarga Kim. Kompleks yang luas ini dipenuhi dengan vila pribadi, pantai dan sebuah gudang besar untuk kapal adalah pusat bagi pengembaraan maritim Kim Jong-un. Tetapi apa yang membuat yat ini begitu luar biasa dan bagaimana ia berada di tangannya? Pada akhir tahun 2000-an, imej satelit menangkap pembinaan sebuah gudang yang lebih besar di dalam kompleks Wonsan. Spekulasi mengatakan bahawa gudang ini menempatkan beberapa kapal yang paling mewah milik keluarga Kim. Antaranya ialah Princess 925 Mayok, sebuah mahakarya sepanjang 95 kaki yang menggabungkan kejuruteraan moden dan kemewahan. Dihargai pada 70 juta, Princess 925 Mayok adalah cerminan penghargaan Kim Jong-un terhadap kemewahan. Dihasilkan oleh Princess Yachts yang berpusat di UK, yacht ini adalah sebahagian daripada kumpulan LVMH yang berprestij, terkenal dengan pemilikan jenama seperti Louis Vuitton dan Christian Dior. Walau bagaimanapun, pemerolehan yacht ini dikelilingi kontroversi kerana ia mungkin melanggar sekatan PBB terhadap pemerolehan barangan mewah oleh Korea Utara. Princess 95 Mai bukan sekadar yacht, ia adalah istana terapung sebenar. Ia dilengkapi dengan flybridge yang luas, kabin yang besar dan ruang tamu serta makan yang meliputi keseluruhan lebar kapal. Dengan kapasiti sehingga 10 orang, yacht ini menawarkan keanggunan yang tiada tandingan sesuai untuk pengisian
penginapan lama di laut. Bahagian dalamannya direka dengan teliti untuk memberikan keselesaan dan kecanggihan maksimum, memastikan Kim Jong-un dan rombongannya menikmati perjalanan dengan gaya. Pada Mei 2013, Kim Jong-un difoto semasa lawatan selama 10 hari di pantai timur Korea Utara sambil memeriksa stesen perikanan 25 Ogos. Di latar belakang gambar, pemerhati yang teliti menyedari sisi kanan sebuah kapal layar mewah yang besar, dikatakan sebagai Princess 95 Mai. Kemunculan ini mengesahkan kehadiran kapal tersebut dalam armada peribadi pemimpin Korea Utara itu. Reka bentuk kapal layar yang khas dengan bumbung kukuh dan sokongan keluli tahan karat sepadan dengan butiran Princess 95 Mai meninggalkan sedikit ruang untuk keraguan tentang identitinya. Walau bagaimanapun, bagaimana Kim Jong-un berjaya memperoleh kapal layar yang begitu mewah memandangkan sekatan antarabangsa yang dikenakan ke atas negara itu? Jawapannya terletak dalam dunia gelap pengangkutan maritim. Kapal kargo khusus yang dikenali sebagai kapal layar sering digunakan untuk mengangkut kapal berprestij tinggi. Kapal-kapal ini boleh disembunyikan secara strategik di dalam kontena, dilindungi oleh kain terpal dan struktur yang mengelakkan pendedahan. Salah satu syarikat yang terlibat dalam skim ini ialah Global Unity Shipping yang berpusat di Dalian yang menawarkan perkhidmatan pengangkutan lengkap ke Korea Utara. Dengan armada 15 kapal dan 212 pekerja, syarikat ini memainkan peranan penting dalam membekalkan barangan mewah kepada rejim Korea Utara. Bersama-sama syarikat lain, Global Unity Shipping memastikan kapal layar Kim Jong-un dihantar secara sulit, mengelakkan pandangan teliti komuniti antarabangsa. Walau bagaimanapun, armada pemimpin itu tidak terhad kepada Princess 95 Mai. Satu lagi permata dalam koleksinya ialah Princess 98 Mai, versi yang lebih moden dan canggih. Dinilai pada lebih daripada $8.7 juta, Princess 98 Mai menawarkan interior eksklusif direka oleh pereka beg tangan terkenal dari Itali, Fendi. Pakar menggambarkannya sebagai salah satu kapal layar paling mewah yang pernah dibina oleh jenama Princess. Walaupun hampir serupa dengan 95 Mai, model ini 3 kaki lebih panjang, menyediakan lebih banyak ruang dan keanggunan. 3 tingkatnya menyediakan penginapan untuk kru dan ruang rehat, memastikan Kim Jong-un dan rombongannya menikmati perjalanan dengan keselesaan dan kecanggihan maksimum. Kekaguman Kim Jong-un terhadap kapal layar mewah bukanlah sesuatu yang baru. Ayahnya Kim Jong-il juga berkongsi minat yang sama terhadap kapal-kapal mewah. Pada tahun 2009, Itali menghalang penjualan 2 kapal layar jenama Azimut yang bertujuan untuk klan Kim dengan alasan sekatan PBB terhadap produk mewah. Walaupun terdapat sekatan ini, keluarga Kim berjaya memperoleh dan mengekalkan armada kapal layar berprestij tinggi, menunjukkan kemampuan mereka dalam mengatasi batasan yang dikenakan oleh komuniti antarabangsa. Keselamatan dan kerahsiaan dalam perjalanan. Berkenaan dengan perjalanan rahsia Kim Jong-un, Korea Utara tidak membenarkan sebarang jenis improvisasi. Pelindungan pemimpin tertinggi dirancang dengan sangat teliti, melibatkan pelbagai lapisan pertahanan dan pasukan elit yang terdiri daripada pengawal peribadi dan unit tentera. Di teras operasi ini ialah Kabinet Utama Penolong, juga dikenali sebagai Kabinet Pusat Parti. Kumpulan elit ini bertanggungjawab atas keselamatan langsung Kim Jong-un dan terdiri daripada pengawal peribadi yang dipilih secara manual dari kalangan askar tentera rakyat Korea. Pemilihan pengawal peribadi ini sangat ketat. Calon perlu memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti mempunyai ketinggian yang serupa dengan Kim Jong-un dan tidak mempunyai masalah penglihatan. Selain itu, mereka harus menunjukkan kemahiran yang luar biasa dalam teknik tembakan dan seni mempertahankan diri. Proses pemilihan termasuk penyiasatan latar belakang terperinci yang merangkumi 2 generasi, memastikan hanya individu yang mempunyai kesetiaan mutlak terhadap rejim yang dipilih. Ramai daripada pengawal peribadi ini adalah saudara mara keluarga Kim atau keluarga berpengaruh lain di Korea Utara yang semakin mengukuhkan kesetiaan mereka. Selepas pemilihan, profesional ini menjalani latihan yang ketat serupa dengan latihan pasukan operasi khas tentera rakyat Korea. Latihan ini meliputi pengendalian senjata api, taktik penghindaran dan pelbagai jenis seni
seni bela diri serta ujian ketahanan fizikal dan peningkatan tingkah laku. Pengawal peribadi dilatih untuk menghapuskan sebarang ancaman yang dikenal pasti hanya menggunakan tangan dan badan mereka yang menjadikan mereka kehadiran yang menakutkan. Semasa perjalanan Kim Jong-un, pengawal peribadinya berada dalam lingkaran perlindungan di sekelilingnya, memastikan pandangan 360 darjah yang lengkap terhadap orang-orang di sekeliling dan persekitaran. Lingkaran ini terdiri daripada 3 hingga 5 pengawal peribadi, termasuk pengarah pejabat utama pembantu yang berjalan menunggang di hadapan atau bergerak ke hadapan berbanding pemimpin. Di sisinya terdapat 4 hingga 6 pengawal peribadi, diagihkan 2 hingga 3 di setiap sisi. Di belakang, 4 hingga 5 pengawal lagi melengkapkan formasi. Pengawal peribadi ini adalah antara sedikit rakyat Korea Utara yang dibenarkan membawa senjata api di sisi pemimpin mereka, biasanya pistol separa automatik dan senjata sekunder. Selain itu, mereka menggunakan lencana dan pin khusus pada pakaian mereka untuk setiap majlis, memastikan pengenalan mereka dan menggunakan pelbagai kata laluan lisan dan frasa kod. Pejabat utama pembantu mempunyai kira-kira 200 hingga 300 kaki tangan, dengan lebih separuh daripadanya adalah pengawal peribadi, manakala selebihnya terdiri daripada pemandu dan kaki tangan teknikal. Walaupun beberapa pengawal peribadi pemimpin mempunyai kerjaya yang panjang, kebanyakan mereka hanya menjalankan tugas ini selama 1 dekad. Ini memastikan bahawa pengawal mengekalkan kecergasan fizikal yang optimum dan sentiasa bersedia untuk melindungi pemimpin tertinggi. Selain perlindungan langsung yang ditawarkan oleh pejabat utama pembantu, terdapat unit keselamatan kedua yang bertanggungjawab untuk barisan pertahanan kedua dan ketiga di sekeliling Kim Jong-un. Unit ini bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan kemudahan fizikal di mana sahaja dia berada, sama ada di pejabatnya, kediaman peribadi atau lokasi yang dikunjungi di dalam atau di luar Korea Utara. Kaki tangan unit ini melalui proses pemilihan dan pengesahan yang serupa dengan pengawal peribadi pejabat utama pembantu. Malah, kebanyakan pengawal peribadi dipindahkan dari jabatan terakhir ke unit baru. Lelaki dan wanita ini menjalankan beberapa misi sokongan yang didedikasikan untuk Kim Jong-un. Mereka mengurus dan menyelenggara talian telefon selamat yang digunakan oleh pemimpin itu, menyediakan komputer untuk kegunaan eksklusifnya dan memastikan keselamatan infrastruktur teknologi maklumatnya. Selain itu, mereka bertanggungjawab menyediakan sebarang minuman beralkohol, makanan atau rokok yang diminta oleh Kim Jong-un semasa berada di Singapura, serta memeriksa dengan teliti semua makanan dan minuman sebelum sampai kepadanya. Pengawal-pengawal ini juga mempunyai jabatan perubatan di mana doktor peribadi dan pasukan kesihatan mereka bekerja. Sekurang-kurangnya 2 orang profesional ini menemani pemimpin itu dalam semua perjalanannya. Bagi keselamatan peribadi Kim Jong-un, Jabatan Komando Pengawal membentuk 2 daripada 3 lapisan perlindungan luar di sekelilingnya dengan tumpuan khusus pada tempat-tempat di mana dia bekerja, tinggal atau melawat. Komando tersebut menetapkan garis keselamatan segera di luar kumpulan pengawal peribadi yang mengelilinginya, diikuti oleh lapisan luar ketiga yang diletakkan berhampiran jalan, pagar atau struktur lain dalam radius 800 meter dari mana-mana lokasi. Struktur keselamatan 3 lapisan ini hampir tiada tandingan di kalangan pemimpin dunia. Walaupun pengawal peribadi yang bergerak adalah satu pemandangan yang mengagumkan, lapisan perlindungan tambahan yang kurang kelihatan dan lebih jauh itulah yang menunjukkan tahap kecanggihan dan ekstremisme yang digunakan untuk memastikan kelangsungan dinasti Kim. Skema keselamatan yang teliti ini adalah bukti usaha yang sanggup dilakukan oleh Korea Utara untuk melindungi pemimpinnya. Jika anda menyukai video ini, jangan lupa untuk melihat kandungan hebat kami yang lain di saluran ini. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi dalam video seterusnya.